Akal memang tak nampak ah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Akbar Nizam. Selamat malam bang. Alhamdulillah, terima kasih bang. Join live awak bang. Kenapa? Tak ada apa bang. Kita kongsi-kongsi ilmu bang. Lambat masuk ni bang. Sejak pindah tu alam 7 ni lambat masuk oh. Sibuk oh. Terima kasih abang join live awak. Semoga dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Tetapi sahabat-sahabat semua, nikmat yang paling besar dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti adalah apabila ahli syurga ini dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna, maha mulia, maha segala-galanya sahabat-sahabat semua, maha sempurna sahabat-sahabat semua. Kita atas dunia memang takkan nampak, takkan boleh sahabat-sahabat semua. Nabi Musa alaihi salam, seorang nabi, seorang rasul pun tak dapat nak melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita manusia yang bukan nabi mahupun rasul. Lagilah tak boleh sahabat-sahabat semua. Tetapi ada masa cepat. Oh, minum air dulu. Tu bang, habis live minum air. Ini tengah sembang tak boleh minum air bang. Nanti lupa ke apa-apa. Tengok awak dah lupa awak cakap apa ni bang. Abang ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat semua, ahli syurga, sahabat-sahabat semua, nikmat yang paling besar dalam syurga nanti adalah dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dunia memang tak boleh sahabat-sahabat semua. Di syurga nanti sahabat-sahabat semua, nikmat yang paling besar sekali. Syurga dah nikmat dah besar dah, seronok dah. Tetapi yang paling seronok, paling besar nikmatnya adalah bila dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana atas dunia kita menghambakan diri, mengabdikan diri, kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan yang layak disembah hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja sahabat-sahabat semua.